Tahun 2018 adalah tahun yang gelap buat ramai dealer dan penyimpan emas di bawah bimbingan mentor saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee, penulis buku Wang Emas dan buku Misi Bebas Hutang. Beliau ditangkap dan dipenjara selama 2 tahun akibat tersilap sedekah RM200 kepada akaun kawannya yang berada di Syria tanpa sebarang pengetahuan bahawa kawannya telah digezetkan oleh kerajaan Malaysia sebagai pengganas. Hidup pun tidak, mati pun tidak. Ini adalah pengalaman mentor saya sepanjang 2 tahun dalam penjara. Kerana apa? Walaupun bernyawa, tetapi tidak boleh buat apa-apa. Bila seseorang meninggal dunia, harta si mati boleh diagihkan kepada waris mengikut kaedah faraid atau wasiat. Tetapi bila dipenjara, semua simpanan dalam bank dan aset-aset digital beliau dibekukan. 1 sen duit pun tidak boleh keluar. Pada waktu itu beliau tinggalkan isteri, seorang suri rumah bersama 8 orang anak. Anda bayangkan bagaimana isteri suri rumah dan 8 orang anak dapat bertahan apabila kesemua simpanan bank dibekukan. Rezeki mentor saya, beliau sudah ada hasil tabungan emas fizikal yang banyak. Dengan emas yang ada itulah isteri mentor saya mampu untuk menjalani rutin harian seperti biasa. Perlu beli barang dapur, jual 1 dinar, dapat RM1,000 pada waktu tersebut. Anak perlu daftar masuk sekolah, jual 10 gram, dapat RM3,000 untuk beli kelengkapan anak sekolah. Jadi emas fizikal yang ada di tangan yang dapat membantu keluarga Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee dari sudut kewangan sewaktu beliau terpenjara. Sebab itulah kerap kali mentor saya berkongsi untuk letakkan matlamat 1 kg emas untuk satu keluarga. Sebab ini adalah bukti hidup yang mana emas ini adalah penyelamat ekonomi keluarga anda di kala anda kesusahan. Semoga perkongsian saya ini bermanfaat dan boleh follow saya untuk lebih banyak ilmu tentang emas.